Angin ke tayar aku? Tayar aku. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi geng. Hari ni 17 hari bulan 7. Kali ni kita nak buat Grab waktu pagi. Aku akan sambung daripada Aku akan mula daripada pukul 9.10 minit ni sampai pukul 12.30 hari. Lepas tu lepas solat Jumaat baru kita sambung balik geng. Okey, jom kita on sekejap kita punya Grab. Jom kita pergi cari job yang pertama. Cedok. Macam biasa kita ronda dulu Taman Puteri. Kalau ada kita terus cedok terus. Jangan banyak cerita. Mari kita. Alhamdulillah geng, dapat order yang pertama 3.5 km. Apa nama restoran dia? Kejap, aku tak sempat tengok tadi. Kita tengok kedai makan Kak Sal, Taman Gunung. Okay, jom kita pergi cedok. 3.3 km 6 minit. Okay geng, jadi kita sambung balik. Ciao, mari kita. Okay, aku rasa aku pernah ambil kedai Kak Sal ni. Ramai rider-rider makan kat situ tak tahu sedap ke murah ke, aku tak pernah try lagi. Okay, jom kita pergi ambil sekejap. Allahu Akbar. Nombor dia 555. Grab 555. Tekan nombor sekali. Tekan nombor. Oh, okey. Okey. Ni terus je. Okey, jom. Nasib baik tak terseliuh siap tadi. Kalau terseliuh, cerita dia memang tak buat Grab lah. Rehatlah kau. Silat saya minggu 2 rehat. Hati-hati guys Okey, jom. Sekejap lagi kita sambung balik. Belum ni dah dapat dah Grab Express Instant. Okey, nanti kita sambung balik guys Dah dapat job yang kedua. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ciao. Nanti sambung balik. Ni hantar kat sekolah Cina ni Nasib baik dia pin betul. Alhamdulillah sampai. Kita sampai. Okey. Betul. Tapi dia kena bayar cash. Sekejap ni salah. Okey, settle penghantaran kita. Okey, hopefully sini yang betul lah. Okey, betul. 980 meter. Okey, jom. Ini job kita yang kedua. Alhamdulillah. Job bersambung-sambung. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Okey, nanti kita sambung balik guys Okey geng. Ciao. Okey, ini mana 6053E. 6053E. Tengah chat lah. Hardware. Ya. So sebelah atas lah. Sebelah atas kan ada satu pintu. Okey. Pintu mam ni ya. Saya nampak. Okey. Thank you. Halo, ini Okey, thank you Alright. Kalau air okey, kita kena ganti. Okay geng, 7.7 km ni jauh ni. 13 minit. Nanti kita sambung lagi Bateri pun tak banyak lah. Ciao, mari kita. First time ni masuk jalan ni. 430 meter. First time masuk taman ni. Sudah mau sampai 1232. Oh, nombor dia 1232. Oh, you punya lah. Okey. Sorry lambat. Okey, ini satu. Okey, settle penghantaran. Dia pun dah tunggu nak keluar. Lambat agaknya menunggu aku tadi. Aku cari kedai pula apa dekat atas tak ada nama. Menggagau aku nak mencari. Okey, nanti kita sambung lagi kalau kita dapat job baru. Okey, ciao, mari kita geng. Bateri tak banyak, bateri ada satu je. Kalau aku nak buat full day mungkin nak kena 2 bateri kot, 2 atau 3 bateri lah. Nanti ada bajet lebih nanti baru aku beli. Bateri dia mahal tu satu. Tak silap aku satu bateri dia 5
Berapa 100 lebih. Okey, jom lah. Nanti kita sambung lagi. Ciao. Mari kita. Alhamdulillah dapat job yang ketiga. Starbucks IOI. Oh, ni IOI. Starbucks kat mana? Starbucks kat mana? Oh, Starbucks kat situ. Tracking sini kejap. Sidai ke? Dah siap. 289. Jangan-jangan rumah yang tadi tak? Tak ada cover kertas yang atas dia. Cover kertas? Dia macam kalau Zeus kan dia ada letak kertas lepas tu letak ni kan. Oh, memang tak ada. Sebab kalau saya buat motor memang tumpah ni. Tak ada cara nak ni. Macam ni. Okey, baik. Terima kasih Jom. Nanti kita sambung balik guys 2.4 km sahaja. I have to be very very careful. Okay geng. Ciao, mari kita. Aku tak boleh nampak laju ni. Ni kawasan rumah orang kaya Cina Okey. Orang Melayu ke ni? Cina lah. Sorry I lambat sikit. Okay, tengok online. Thank you. Okay. Okay guys, nanti kita dapat job lagi, kita sambung Bateri tak banyak macam biasa. Ciao, mari kita. Alhamdulillah geng, aku baru dapat satu job Lalamove. Saya je ambil job Lalamove, janji tak putus kan. Kita ambil je. Padahal janji tak putus, janji tak sendu kan. Apa job kita sapu kat makanan ke apa ke. Okay, nanti kita sambung lagi guys Ciao, mari kita. Dah nak sampai, lagi 1 minit, 120 meter. Oh, kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Lalamove ah? Lalamove betul. Ini dua buat. Okay, Thank you. thank you. Ayah. Wallah weh. Okay geng, nanti nak sampai, kita sambung lagi 7 minit 3.9 km. Nasib baik tak tahu ni pukul apa, pukul 10.30. Pukul 10.30 tak berapa perit sangat. Okey lah. Masih lagi orang kata suam-suam kuku. Selesa, masih lagi selesa kan. Okay geng, nanti kita sambung lagi. Ciao, mari kita geng. Mari kita geng. Geng dah nak sampai 1 minit. 1 minit tu leceh, rumah berpagar ni. Ada pagar yang tak boleh masuk. Kena masuk pagar utama je. Tadi aku pergi pagar belakang pula. Okey, depan lagi. Macam mana kucing? Kucing tu jaga macam anjing. Hai Lalamove. Ini satu. Okey, thank you Unloading complete. Asal dia macam kelang-kelibut sangat. RM4.16. Boleh lah tu. Janji job tak putus. Okey, ada lagi ke job Lalamove? Kita tengok yang dekat-dekat. Tak ada banyak kat Skudai. Semua Skudai. Geram job pooling ni menyirap malas nak layan. Kulai Batu Pahat. Kulai Batu Pahat. Macam nak ambil tak Nak ambil tak RM39 tak nak. Batu Pahat RM39 tak berbaloi mat. Batu Pahat berapa kilometer? 92 kilometer. 92 kilometer, harga RM39. Bapak dia. Kalau dia bagi 50, 100 aku ambil kot. RM39 is too cheap. Okay geng, ciao. Mari kita, nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah. Job keberapa ni? Rasa ni job keempat ni rasanya. McDonald Legenda Putra. Dekat je. Okay jom, kita bergerak. Lalamove aku on sekejap. Lalamove aku off sekejap Tadi ada job RM39 kot. Pergi Batu Pahat. Tapi Batu Pahat jauh nak mampus. Tak berbaloi. Balik je dah berapa kilometer. So lebih baik layan job dekat-dekat. Sebab kalau kita kira per kilometer, dengan harga lebih berbaloi yang dekat-dekat. Ataupun kalau Lalamove dia job RM10, RM12, macam tu dia berbaloi. So
Sebab jarak dia tu dengan kiraan dia tu ngam lah. Dia almost 1 km RM1. Almost. Jadi lebih berbaloi lah ambil yang harga-harga macam tu daripada kita ambil yang jauh-jauh gila babi kan. Lepas tu hantar jauh-jauh ni. Tu kat tempat yang kita hantar tu tak ada order, sendu. Macam tu Batu Pahat mana ada lah lama kan. Aku pula Grab tak boleh masuk Batu Pahat punya area. So tak berbaloi lah. Melainkan kalau kita macam okey, sampai sana boleh buat job lain kan. Tu okey lah, best. Delivery ambil kat mana bang? Tepi ni okey. Terima kasih bang. Okey. Settle pick up Macadie. Ini kilang dia belah mana Okey geng, jom. Settle pick up Macadie. Order yang ke berapa entah, ke-5 kot. Okey jom. Kita hantar. Tak jauh, 400 meter je. Jangan. Aku ada air Lupa pula, sorry. Excited nak hantar, tak tahu bawa air. Sekarang kecebur air. Sian air orang nak minum. Ni kata kat house terus. Lepas tu kilang sebelah kiri, signboard atas nama JG warna hijau. Warna biru, sorry. Akapnya okey. Sama. Ni kan sorry tau. Okey. Sama. Aku sebelah dah ni. Ada lagi 1 jam je. Okey, kita tengok Lala Move ada tak order dekat-dekat. Ke yang tadi Batu Pahat tu dia dah naikkan harga. Geger, tak tahu lah siapa yang ambil sanggup. Gila lah. Apa kita mungkin sambung sekejap. Lepas tu nanti baru kita balik. Yang ni tak boleh nak ke kanan dia ke kiri saja. Jom. Aku nak berhenti kat pam minyak. Aku nak minum air. Ada lulian lah. Banyak sekarang musim lulian. Tapi tu lah aku tak makan. Bukan tak makan, tak boleh makan banyak. Nanti badan panas je kan. Aku kalau panas sikit je hidung darah. Hal lah. Alamak pun dah start laju dah ni. Okay geng, nanti kita sambung lagi lah. Aku nak rehat sekejap kat Petronas. Okay, ciao. Mari kita. Aku dapat job Lala Move. Ni hantar dia jauh sikit lah. Ambil tak jauh sangat. Ambil dalam 4.6-4.7 km je lah. Okay. Lala Move nak tak nak kena layan Lala Move juga sikit. Paling bagus sekali 1 jam rate kita mesti RM10 dan ke atas. Baru rasa berbaloi kita buat. Kalau tak kurang. Aku dah try kurang. Dia mesti kita kena kira rate kita tu. Kalau boleh 1 jam mesti RM10 dan ke atas. InsyaAllah boleh dapat. Aku lupa pula nak pakai glove. Aduh hai. Ada glove bawa ya habislah itai tangan. Okay, nanti kita sambung lagi 6 minit ni, 3.8 km. Ciao, mari kita. Okey. Apa nama kedai dia? Aku tak tengok lagi nama kedai dia. Ini semua okey, thank you. Ini mana dia bagi Mana dia bagi? Sini ke? Okey, 17 minit 12 km. Nanti kita sambung lagi Ciao, mari kita. Besar gila sekolah Cina ni. Tapi tu lah, Melayu pun ada hantar anak pergi sekolah Cina. Belajar banyak bahasa ni bagus sebenarnya. Boleh tingkatkan value dalam diri kita. Ambil lah satu bahasa, Mandarin ke, Mandarin pun bagus, Japanese ke. Sebab aku ada seorang kawan ni, dia memang master lah pasal Japanese language. Dia punya level N1. N1 tu maksudnya dah sampai tahap native speaker. So kau bayangkan gaji dia, senang-senang je orang nak bayar dia 5 angka as a translator. Padu kan. Aku pun tak terfikir pasal benda tu. Sekarang banyak benda nak kena belajar.
Dalam bidang aku bidang IT sebenarnya. So dalam IT kau bayangkan lah, macam-macam bahasa nak kena belajar, macam-macam bahasa nak kena belajar. C# lah, Java lah, C++ lah, macam-macam lah, banyak benda. Lepas tu dengan library baru lagi, framework baru lagi, benda-benda macam tu lah. Jadi nak belajar bahasa yang bercakap ni, bahasa asing ni pun macam dah tak sempat dah. Banyak sangat benda nak kena belajar. Ok geng, nanti kita sambung lagi 8 minit je ni, 4.5 km. Ok, ciao. Mari kita. Jalan shortcut dia bagi aku Oh, inilah jalan yang kawan aku cakap tu. Oh ya Allah Akbar. Kalau tak leceh kan nak naik highway. Inilah jalan dia. Aduh, terowong Casablanca. Terowong Casablanca. Ni dah masuk Senai ni. Sebab kalau tak aku kena U-turn kalau tak silap, kalau nak ikut jalan luar tu. Leceh lah nak kena U-turn. Drive slowly dia cakap Drive slowly. Ni memang jalan lori masuk ni mak. Kau tengok dia punya bonggol dia. Ui, tak relax Aduh, cakap untuk aku. Okey. Lagi 4 minit, 1.6 km. Nanti kita sambung lagi geng. Ciao. Mari kita. Anjing gaduh. Oh. Ini mana dah ada punya rumah ni. Aduh, pusing-pusing jalan. 2 minit 800 meter. Lepas tu aku stop kot. Aku balik rumah. Dan nak pukul 12 kan. Terehat jap, mandi-mandi, bersih-bersih. Lepas Jumaat baru kita sambung. Senai Hill Residence semi detached. Oh ni Senai Hill Residence. Okey bah, RM14 30 sen. Okey. Sekejap lagi 70 sen. Okey geng. Settle penghantaran kita. Jom kita balik. 11.41 dah. Okey geng, nanti sambung lagi lepas Jumaat baru kita sambung lah. Okey, ciao. Mari kita. Lain macam taman rumah ni. Thank you bos. Okey. Ciao, mari kita. Okey geng, selamat petang. Kembali lagi dalam vlog kita hari ni. Aku baru je dapat job. Tapi bukan job Grab lah. Job Lalamove. Tengok harga pun okey. Apa lagi, sambar lah. Nak pick up pun dekat. Tapi tu lah, macam nak hujan ni. Aku kalau nak hujan, aku mungkin tak rekod kot. Aku simpan kamera. Leceh lah nanti kalau hujan kan. Basah-basah apa semua. Okey geng. Nanti kita nak sampai, kita rekod balik. Okey, kita sambung balik. Ciao. Oh lupa, 1.7 km je, 4 minit. Dekat je, dekat depan ni, taman depan ni. Ciao, mari kita geng. Cedok. Okay, thank you Marah member. Janganlah marah saya. Saya ambil barang je. Taman hijauan. Aku macam dah pergi ni tadi. Senai. Taman hijauan. Settle angkat. Oh, gelap geng. Kau tengok geng. Alamak. Kuyup lah cerita dia. Tapi tu lah syok juga. Sejuk-sejuk sikit kan. Atau dah lah pakai seluar jeans lah tu. Kalau kuyup, tak tahu lah nak cakap. Layan dia. Kuyup lah kan. Padahal macam tak biasa je kuyup. Tapi kalau kuyup aku tak rekod lah. So sementara tak turun ni, jom kita borak-borak dulu. Borak-borak, sembang-sembang dulu. Hari ni patutlah tadi aku balik rumah tu, aku cakap lepas Jumaat biasanya panas kan. Ni sejuk je rasa. Tidur sekejap tadi lepas Jumaat. Lepas tu bangun duduk depan kipas. Rasa macam angin-angin sejuk cakap. Nice. Macam ini nanti aku kena masukkan lah phone ni. Phone ni okey tau sebenarnya. Aku pakai Honor X9D. Padu guys phone ni.
Serius kat kau. Tak menyesal lah aku beli. Satu, bateri dia tahan lama. Sebab bateri dia besar tau, 8300 mAh. So aku pakai satu hari buat Grab, besok ada lagi 30%. Kau bayangkan? Padu tak padu. Lepas tu dia waterproof, IPK69 tak silap. So memang padu lah. And then dia tahan panas. So letak dekat setakat cahaya matahari, bawah cahaya matahari tak ada hal lah. Aku tengok diorang rebus dia letak phone ni dalam air mendidih, lepas tu keluarkan, relax je, boleh pakai lagi. So kalau setakat panas matahari tak ada hal lah. Okay, serius aku puas hati lah beli phone ni. Lepas tu aku beli phone ni dulu masa awal-awal dia keluar, kau bayangkan dapat free tablet tau. Tablet kot. Sekarang dia bagi free smartwatch. Nanti aku tunjuk smartwatch dia. Lawa lah. Smartwatch dia macam Apple Watch lah. Ngam. Puas hati lah aku beli. Aku beli masa tu Shopee 77. Aku dapat 1400 lah, lebih kurang 1400 plus. Harga dia biasanya maintain dia 1600 kan, macam tu. So masa 77 tu aku dapat 1400 plus. Aku tu sambar lah. Memang tak tunggu lah brother, sebab aku memang nak pakai untuk buat Grab. Sebelum ni aku beli Okitel. Lepas tu Shopee tak hantar, tapi nasib baik dia tak hantar. Syukur juga lah. So aku dapat phone baik macam ni. Aku buat research, so aku jumpa phone yang baik macam Honor X9D ni. Sebab kamera dia not bad tau. Kamera dia cantik. Nanti aku tunjuk korang sampel gambar yang aku shoot lah. Kamera dia lawa, sharp. Bagi aku dengan harga dia, lepas tu specification dia 256GB. Lepas tu ada 5G, screen pun OLED, bateri 8300 mAh. Memang ngam lah harga macam tu. Speed pun laju, padahal betul lah. So kalau korang nak cari phone ni, boleh tekan link Shopee aku dekat bawah. Okay guys, lagi 20 minit ni, lama. Nanti kita sambung lagi kalau jumpa benda-benda yang menarik sikit kan. Okay guys, ciao. Mari kita. Alamak, hujan sudah mau turun. Aku tak dapat nak rekod lagi lah. So aku akan berhenti kat depan tu. Aku simpan dulu kamera apa semua. So nanti lepas habis hujan ataupun mungkin malam lah, kita sambung malam geng malam nanti baru kita buat balik vlog kita. Okay. Macam turun sekejap, tapi itu lah, tak boleh percaya. Ciao dulu lah geng. Okay geng, kau tengok ni aku kat mana. Dekat Johor Jaya, dekat Taman Molek babe. Punyalah jauh sampai ke Taman Molek. Jom kita sambung balik. Tadi rupanya dia macam hujan rintik-rintik, dia main-main je. Ada punyalah beria aku simpan kamera. Okay, ni pick up 3.4 km. Hantar jauh hantar Nusa Jaya, dekat Sunway Big Box ke, aku tak sure. Aku tak ingat Sunway apa tadi. Tempat lama aku kerja dulu, area Sunway, Medini tu apa semua, Nusa Jaya tu lah. Alhamdulillah geng, hari ni boleh tahan panas juga. Redup-redup tapi panas. Tadi aku banyak layan order Lalamove je. Tadi lepas Jumaat tu aku terus layan Lalamove ni sampai sekarang ni. Lalamove tengah laju gila. Tengah shock. So jangan buat leceh lah, layan je kan. Janji job tak putus. Layan Grab ni dia punya fare dia murah sikit, walaupun hantar dekat-dekat kan. Macam aku lagi suka hantar jauh-jauh kan. Janji dia punya fare dia berbaloi. Cuma korang nak kena pandai pilih tempat dalam move ni. Contoh tempat-tempat yang laju. Tempat yang laju, Taman Molek, Johor Jaya, Skudai, apa lagi, Setia Tropika.
Itu semua tempat laju-laju. So kalau korang nak drop off, pick up, drop off, korang pilih lah antara tempat tu. So memang job korang takkan putus. Macam tadi aku nak pilih pun rambang mata babe. Rambang mata, harga semua ya, harga RM20, RM19. Okey lah, lepas tolak persen lah lama, adalah dalam mungkin RM12-13. So tak banyak job kita nak dapat 100 tu senang. Maksudnya 10 job tu InsyaAllah 100 dalam tangan, InsyaAllah lah. Janji korang cuba dapatkan job RM10 dan ke atas. Okay geng, nanti nak sampai kita sambung lagi 2 km 6 minit. Ciao, mari kita. Kau tengok nampak pokok bonsai dia. Gila-gila. Nombor 7. Nombor 2. Lala agak lah. Siap. Sama lah Lala agak ni. Apa Lala agak? Layan dua-dua. Grab layan, Lala layan. Sambil bang. Sambil. Kalau tak macam mana nak pakai ni? Sampai bila? Okay bang, hati-hati. Assalamualaikum. Iskandar ya? Betul. Okay. Okay geng, jom. Gila babe, rumah house. Pintu dia macam Illuminati. Ada segitiga apa semua. Kau tengok kereta kat sini semua. Kereta Porsche, Mustang. Gila-gila Cina kat Malaysia buat duit Thank you. Mari kita. Muka Nepal apa? Muka Nepal jaga ni pun dah masam lah muka dia. Okay geng, nasib baik aku tadi balik aku cas dulu bateri kamera. So boleh lah layan sampai petang. Ini rasa sampai malam pun cukup ni. 33 km 48 minit. Sekarang fare murah babe. Tak macam dulu masa aku baru-baru buat kan, dah lama. Biasanya kalau daripada Taman Molek ke, daripada Johor Jaya ke, nak hantar ke Nusa Jaya, Skudai, semua fare dia mesti 30 ke atas, ada yang 40. Tapi sekarang fare dia jadi 20. Okay, nanti kita sambung lagi. Lama lagi ni, 44 minit. Let's go. Mari kita. Ciao guys. Mari kita. Dah lama saya tak lalu jalan ni. Ni biasa jalan potong kalau nak pergi yang sana. Biasanya aku ikut sini lah. Tapi dulu masa tak tahu lah sekarang. Dulu masa zaman SPM banyak roadblock kat sini. Geram je aku. Itu yang padat sebab ni jalan potong. Itu yang banyak roadblock tu. Macam inilah layan Lala Move. Satu Johor kau round, kejap kat Kulai, kejap kat Senai, kejap kat Taman Molek. Ini aku kau tahu aku nak pergi mana? Nusa Jaya. Nanti tak tahu aku Nusa Jaya dapat job mana. Nusa Jaya nanti aku macam nak try on Grab kot. Kita tengok Grab boleh tak? Boleh go tak Grab kat sana? Kalau boleh, kita layan lah kat sana sekejap. Lepas tu baru balik. Sebab daripada sana nak balik rumah aku tak ada jauh sangat. Layan highway je, naik highway. Okay geng, nanti kita sambung lagi. Lama lagi ni. Siap, mari kita. Ni tengah busy ni, orang baru balik kerja ni aku rasa. Okay, bye geng. 18 minit, 19 km lagi. Ada tapi tak apa. Lepas ni kita layan dia tagak je highway. Mantap Pak Abu. Ini hari cuaca banyak baik lagi. Nice. Dia mendung macam nak hujan tapi tak hujan. So tak ada terik sangat kan. Tak adalah rasa panas sangat. Dia ngam je. Lepas Jumaat tadi buat pun ngam je. Adalah rasa panas-panas sikit, som-som kuku.
Suam-suam kuku. Ini nak sampai, lepas tu aku nak rehat ke aku nak balik kot. Aku nak balik terus. Lepas tu malam baru aku sambung balik. Okay geng, ciao. Mari kita. Kalau Bazar Ramadan ni ya, sebelah kanan aku ni Bazar Ramadan Perling yang padu padu. Untuk orang yang datang Johor nak cari Bazar Ramadan yang best selain yang sana tu, Bazar Ramadan Perling. Oh, tadi dekat BBU. Dekat BBU tu pun okey. Yang aku rekod tadi tu. Yang tu Bazar Ramadan dia pun padu. Macam goyang dia. Ui. Masa apa goyang macam tu sekali siut? Angin ke tayar aku? Uish. Tayar aku lembek ke? Ui, dia punya goyang lain macam dia. Oh, aku rasa back grab ni yang buat goyang. Oh, aku rasa tayar aku lah, geng. Kejap. Kita tengok sekejap. No, God, Betul please, ke? Tayar aku. no! Tayar aku pancit tu. Tayar aku. Aduh. Tayar aku pancit. Paksa lah. Jalan je lah. Nak buat macam mana? Dah lah hantar order orang. Alamak, aku langgar apa tadi? Ini tak boleh ni tau. Tayar pancit tengah jalan, geng. Alamak, kat sini mana bengkel tampal tayar? Sini aku tak tahu sangat. Kalau Perling tadi mungkin lah jumpa bengkel tampal tayar. Sini, oh, ada tak ada aku kena singgah dekat apa nama? Aku kena singgah dekat ni, DIY lah. Beli yang apa benda lah, beli tampal tayar tu. Tapi tu lah, pump pula tak ada. Okey lah geng, nanti kita sambung balik. Okey, ciao. Mari kita, apa-apa nanti aku update. Okey geng, aku ada jumpa bengkel paling dekat dengan aku 2.8 km. Kita tengok lah. Aduh, dah lah tengah hantar order customer. Kalau tak ada order aku okey lagi. Harap-harap okey lah, tayar boleh tampal. Kalau tak, tukar tayar baru memang mandi aku. Aduh, pendapatan buat tukar tayar je. Entahlah, ya Allah, aku redha je mana-mana. Kalau itu jalan cerita, itulah dia. Itu jalan cerita aku, itulah aku terima je. Mana yang baik, mana yang buruk, aku pun tak tahu. Aku ikut je kau, ya Allah. 5 minit lagi, 2.2 km. So aku kena buat slow je. Harap-harap tayar dia okey lah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku, permudahkan urusanku, ya Allah. Ni nak hantar order orang ni, ya Allah. Semalam aku macam ada langgar benda yang tajam. Aku ingat apa benda siut. Tu lah, layan order kilang banyak. Masuk kilang tu, masuk kilang ni, melanggar entah apa-apa. Mata tak tengok. Hopefully tayar okey lah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Moga-moga tayar okey lah. Kalau tak, terpaksalah tukar tayar baru. Kalau koyak, tayar baru buat cerita dia, geng. Tampal tayar bang? Tengah-tengah jalan pula tu. 2 km ke lah. Tu lah jauh. Okey geng, alhamdulillah settle dah tampal tayar tadi. Nasib baik lah tayar tak koyak. Kalau koyak tadi memang tayar baru lah cerita dia. Ini aku pakailah dulu buat sementara waktu, mungkin 2-3 bulan. Cuba dapatkan bajet. Lepas tu baru kita tukarlah tayar baru. Dia tu lah, buat Lala Move ni, dia punya kekurangan dia macam tu lah. Sebab kau ambil hantar tempat yang macam kilang, macam apa, tengok semalam semalam mana ada aku rekod. Semalam aku buat, aku pergi Senai, aku pergi apa nama, masuk Selong tu apa semua, hantar makanan. Aku buat semalam sampai pukul 12.
Sampai pukul 12 aku buat. Lepas tu Grab nak hantar aku. Aku dah sampai Kulai, kau bayangkan. Lepas tu Grab nak hantar aku balik pergi McDonald dekat Airport Chennai. Apa 11 km. Memang tak lah. Aku pun dah barai. Aku cancel je order tu. Memang tak lah nak melayan benda tu. Hello, okay, who is this? Betul. Betul. Tadi saya tayar pancit. Lepas tu ni sekarang saya dekat Bukit Indah, baru bergerak. Minta maaf tau lambat. Sekarang lagi 12 minit saya sampai. Apa dia? Oh, tutup pukul 6 12 minit sempat kot saya rasa. 12 minit. Okey, saya buat laju sikit Minta maaf tau. Okey. Okey, sama. Okey, geng. Customer dah bising Ya, sebab klinik tu tutup pukul 6. Pula tu tengah hantar order, nak hantar order tayar pancit pula. Alamak, terpaksalah aku bawa laju sikit. Padahal brother tu cakap tadi yang tampal tu, dia kata jangan bawa laju. Terpaksa aku bawa laju sikit ni. 11 km 11 minit. Okay geng, nanti kita jumpa lagi. Dah nak sampai. Siau, mari kita. Pagi baru buka mata, langit pun tersenyum. Secawan kopi jadi teman sebelum menjin berdengung. Jaket lama penuh cerita masih setia dipakai. Hari baru, jalan baru, harapan ikut sekali. Bunyi hon bersilih ganti, bandar mula bernyawa. Aku cuma tumpang lalu mencari sedikit cahaya. Bukan mengejar siapa-siapa, bukan nak jadi luar biasa. Cukup malam nanti boleh kata, hari ini ada hasilnya. Kalau merah kita berhenti, kalau hijau baru bergerak lagi. Hidup pun sama, tak semua perlu laju. Kadang perlahan lebih jauh yang dituju. Biar roda terus berpusing, hati jangan ikut kusut. Angin yang singgah di muka mengajar erti lembut. Kalau penat senyum saja, langit masih terbuka. Selagi ada nafas di dada, selalu ada cara. Singgah sana, singgah sini, setiap lorong ada cerita. Orang datang dan pergi, pengalaman yang kita bawa. Tak semua hari cerah, tak semua hujan menyusah. Kadang yang basahkan badan, menyuburkan langkah. Ada yang hulur ucapan terima kasih. 5 patah perkataan cukup buat semangat kembali. Ada juga pintu yang sunyi tanpa senyuman diberi. Tak mengapa, bukan semua orang tahu cerita kita sendiri. Isi minyak bila perlu, minum air jangan lupa. Okey geng, dah settle rehat apa semua. Jom kita balik rumah. Hari ni total yang aku dapat tadi, aku kira daripada pagi aku cedok sampai sekarang ada dalam RM80. Aku start pukul 9 pagi, sekarang pukul 6 petang. Pukul 9 pagi tu aku stop pukul 12. 9, 10, 11, 12, 3 jam.
Lepas tu pukul 2 sampai pukul 6. 2, 3, 4, 5, 6. 4 jam. 4, 5, 6, 7. 7 jam aku dapat RM80. Okey lah. So maksudnya road 1 jam lebih daripada RM10. Alhamdulillah. Malam ni kita akan cedok lagi. Kita akan cuba cukupkan sampai RM100. So malam ni mungkin aku fokus buat Grab je. Ni padahal aku nak je buat, tapi takut lepas tayar tak okey ni, aku nak tengok dulu. Balik aku biar dulu. Kalau tayar tampal ni okey, tak ada isu, malam ni kita sambung lah. Kalau tak, tengok lah macam mana. Gitulah geng, macam-macam ujian dan dugaan kita untuk supaya kita ni jadi lebih kuat, lebih orang kata tahan banting. Orang kata biar tahan banting, kalau orang Jawa cakap. Maksudnya kena kental. Kalau kita hidup senang je kan, kita pun terapung lah kat atas. Tapi bila kita rasa susah tu macam mana, baru kita ni orang kata sedar diri. Ingat sikit dengan Tuhan tu. Macam tu lah lebih kurang. Kadang-kadang susah dia tu dia bagi sekejap je, tak lama pun. Aku benda macam ni aku dah lalu 2 kali dah dalam fasa hidup aku. Dan benda tu agak cepat juga tak sampai berapa tahun jadi lagi. So aku tak ada isu sangat lah. Tak ada rasa macam dah terapung macam lama kan. Itu pun aku rasa lama. Beza dia dalam 4 tahun 5 tahun macam tu. So tak isu lah fasa ni. Tak ada halnya. Yang penting jangan malu. Janji kita buat kerja halal sudah. Yang penting kita tahu, kita usaha kita nak pergi mana tu kita tahu. Jangan fikirkan cakap orang. Biar orang nak cakap apa. Orang nak cakap ni bawa Grab je. Biar lantak orang. Kita tak minta pun beras dia, duit dia semua. Betul tak? Kita susah pun kita jalan sendiri. Tak ada nak minta tolong orang. Okey geng, kita baru saja memasuki litar SLIC Second Link International Circuit. Jadi di sini kita dapat melihat perlombaan di antara runner SGD dan juga runner MIR. Nampak ni. Untung-untung korang boleh tengok orang race kat sini. Lain macam. Ini highway paling top orang panggil, SLIC Second Link International Circuit. Bukan SILC Dia ada satu nama tempat kilang tu, SILC. Ni orang nampak tu, orang nampak. Nampak. Sebab tu orang panggil Second Link International Circuit. Tapi itu semua tak padu. Kau tunggu, ada seorang apek ni famous gila. Dia naik LC je. Dia naik LC bawa tongcat dengan batang cat. Kau tengok dia punya motor berdesuk lah orang bawa. Sini korang kena hati-hati bawa motor ke bawa kereta, hati-hati. Dia yang slack ni dekat depan ni, dia sini okey lagi tau. Depan sana tu dia ada satu exit. Kau nak pergi Geylang Patah ataupun kau nak pergi JB, nak balik JB, exit depan ni. Exit depan ni selalu buat hal tengah laju kanan kan, kanan, lepas tu tiba-tiba dia masuk kiri. Bapak dia ajar. Tengok bawa mana ada slow. Ini memang keluar daripada SG terus. Gear 1 full throttle. Tak ada kesian-kesiannya motor. Sebab tu motor pakai 2 tahun 3 tahun je dah buang. Motor 2 tahun 3 tahun buang. Kira sampai sini dah tenang. Sini kau layan je lah. Duduk kiri, relax je bawah. Ok lah. Aku rasa untuk hari ni aku tak sure aku nak sambung ke tak malam. Sebab aku nak tengok dulu tayar. Kalau tayar okey, aku sambung malam. Kalau tayar tak okey,
aku kena pergi cari bengkel dulu lah, tampal ke ataupun macam mana, tengok lah beli tayar second ke. Aku cari kat Facebook, ada orang nak tolak murah-murah, aku beli lah, lepas tu pasang. Kalau okey, kita teruskan sambung vlog kita malam. Kalau tak, vlog kita tamat di sini sahaja. Ni pun sekarang dah pukul 6.20. Ini dia penyakit kalau nak exit hari Jumaat dia mesti jam gila babi macam ni. Hari Jumaat je jam. Gila lah kau tengok lalu celah-celah lori. Aja gila kau mah. Nampak? Jam gila siut kau tengok. Macam semua nak keluar Johor. Hari Jumaat je semua nak keluar Johor. Kau ni pahal kau orang ni. Kau tak boleh duduk je kat Johor. Ada hari Jumaat je semua nak keluar. Geram aku tengok. Oh lemak semat lah. Semat lah Bistrom ni. Bistrom 6.5. Okey. Jom kita follow dia. Aku minat juga motor touring macam ni. Motor touring sedap buat jalan jauh. Memang best. Badan tegak. Lepas tu angin datang kat kita tu tak kuat tau. Kalau naik kapcai boleh je nak bawa laju, tapi angin dia tu penat menahan angin. Depan ni X-Max. Jom. Dia 650 tapi dia V-twin. So enjin dia power weh. Suzuki mestilah enjin power. Standard pun dah power. Okey, ini kita masuk sini. Jom minta maaf Okey, jom kita potong dia. Matahari kat depan weh. Kalau balik ni, kalau nak menuju ke ni highway utara selatan, kalau gerak petang, matahari kat bawah macam ni. Apa? Memang menyuluh mata weh. Geram je aku. Ni nasib baik tak boleh lalu smart lane. So senang lah sikit motor nak lalu kan. Apa yang benda yang baik aku boleh share, aku share lah. Benda yang aku tahu, barang-barang yang aku pakai ke kan, barang-barang motor. Aku ada beli barang motor, rack TV ni, phone holder. Aku pakai ni bar ni, handlebar ni. Dah lama ni, handlebar ni dah lama pakai. Phone holder ni kali kedua aku beli. Yang sebelum ni punya ada dekat motor Klik 1. Ni baru aku pasang. Phone holder ni setakat ni yang terbaik lah, memang terbaik. Dia quick release. Buka gini, tu nak ketatkan dia, tap sekali je. Tenang. Memudahkan. Kenapa aku pakai handlebar ni? Macam sebab aku nak pasang spotlight kat sini. Aku pasang spotlight basikal kat sini. So aku boleh letak kamera aku kat sini, ni 360 aku. So sini aku boleh letak phone holder, ataupun aku boleh letak 2 phone holder. Macam tu lah, lebih kurang lah. So pada aku sangat berguna untuk rider-rider GrabFood, Foodpanda ke, ataupun korang memang jenis kaki ride jauh-jauh kan, touring. So handlebar ni sangat berguna. Sama juga dengan phone holder ni. Phone holder ni baik guys, daripada Kwik. Lepas tu dia ada absorption impact impact absorption, shock absorption, nama benda lah lebih kurang macam tu lah. Tayar aku okey tak hopefully okey lah. At least boleh kita guna untuk cedok-cedok lagi nanti. Ya Allah Akbar. Dekat sini okey, ni exit nak exit ke Kulai Kota Tinggi tau. So dekat corner ni pun korang kena alert, kadang-kadang ada lori tumpahkan minyak tau. Pernah sekali tu aku tengok sampai dia orang tabur pasir apa semua, sebab yelah tak nak bagi licin kan. Bahaya babe, kalau corner time tu ada minyak kau jangan tanya pergi mana. Jadi signboard kau dekat ni, dekat dinding tu. Dah lapang Kau tengok tu, dah lapang geng.
Sekejap je dia orang buat kerja. Sebelum ni hutan kelapa sawit. Okey lah geng, aku rasa sampai sini je video ni kali ni. Aku balik ni aku nak rehat. Dan aku 7 lah ni, 6.40 dah. Aku nak rehat, aku nak mandi. Tengok kalau malam ni aku larat lagi aku buat lah. Ni pun badan rasa macam ada tak penat dah ni. Ataupun tengok malam ni aku nak beli jiwa ke, melepak dengan wife aku, pergi minum-minum teh tarik dengan kopi. Ok geng, terima kasih. Sampai sini je video kali ni. Tadi dah cakap lah benda yang sama. Ok, apa pun terima kasih. Ciao, mari kita